sampai dia tak nak simpan emas. Dia lebih rela simpan dekat platform lain. Jadi kalau tanya saya tuan-puan, rugi ke kalau kita bayar zakat? Kita tak akan rugi. Orang yang bayar zakat, zakat ni apa? Zakat ni adalah tentang pembersihan harta. Allah menyucikan harta kita. So bila kita bayar zakat, sebenarnya Allah nak bersihkan diri kita. Perasan tak? Okey. Kadang-kadang kita biasa dengar yang mana orang yang dia buat bisnes dan sebagainya tapi dia tak tunaikan zakat. Jadi Allah uji dia. Adalah berlaku masalah. Kadang kena curi lah, kadang kena tu. Jadi ulama bagi itu, itulah sebenarnya harta dia yang dia kena zakat. Faham tak? Allah nak sucikan, nak cuci balik dengan Allah datangkan ujian. Sebab tu tuan-tuan, kita jangan lari daripada agama. Kalau kita takut, simpan emas takut sebab kena zakat. Hakikatnya bila kita simpan duit pun kena bayar zakat. Kan? Zakat ada zakat pendapatan, perniagaan. Kan? Zakat ni ada banyak tuan-tuan perempuan. So, kita jangan rasa yang emas je kena bayar zakat.